Hai, berjumpa lagi murid-murid dalam channel YouTube saya untuk pelajaran pada kali ini Bahasa Melayu Tahun 2 Sekolah Kebangsaan. Topik baharu. Topik baharu pada hari ini ialah Kamar Ilmu, muka surat 37, kemahiran kata adjektif warna. Info bahasa. Mari kita fahami info bahasa berkaitan kata adjektif warna. Mari baca bersama saya. Kata adjektif warna ialah perkataan yang membawa pengertian warna pada objek. Contoh, biru, merah, hijau, jingga, putih, dan warna-warna lain. Mari kita faham lebih lanjut. Fahami. Kata adjektif warna dalam bahasa yang senang atau yang mudah ialah perkataan menerangkan warna yang ada pada haiwan, benda, tumbuhan dan juga mungkin manusia. Setiap haiwan, setiap benda, setiap tumbuhan ada warna masing-masing kan. Mari kita tengok contoh warna-warna pada objek. Okay, ini ialah buku. Apakah warna-warna? Kata adjektif warna. Kata adjektif warna dalam buku-buku ini iaitu hijau, ungu, merah, coklat, biru dan mungkin juga kuning ya. Di sini ada kuning dan putih. Ini ialah contoh-contoh kata adjektif warna pada buku, objek buku. Mari kita tengok objek seterusnya. Kata adjektif warna. Apakah objeknya? Objeknya ialah baju. Apakah kata adjektif warna dalam baju-baju ini? Biru, jingga, putih, indigo. Indigo ni biru muda lah ya. Dan ungu. Inilah untuk baju. Kata adjektif warna untuk objek burung. Burung saja kita lihat pada burung saja. Apakah kata adjektif warna pada burung ini? Ya, biru, merah jambu, ada merah jambu sedikit di sini. Jingga di kawasan muka dia. Hitam ini hitam, TAM, hitam pada paruh dan mata. Hijau pada sayap. Jingga. Sebenarnya kuning kuning pada leher dan pada ekor. Seterusnya kata adjektif warna dalam gula-gula ini. Semua orang kenal apakah gula-gula ini kan. Mari kita lihat apakah kata adjektif warna untuk gula-gula ini. Ya, kita ada merah, kita ada indigo atau biru muda, kuning, coklat, jingga, lagi satu ya hijau. Itu ialah kata adjektif warna pada benda-benda, haiwan, tumbuhan ya. Mari kita lihat seterusnya muka surat 37. Mari kita baca dulu teks dalam muka surat 37. Kamar ilmu. Yahya dan abangnya
Membuat label pada rak almari buku di kamar ilmu rumah mereka. Apa maksud kamar? Kamar maksudnya bilik. Ya, kamar maksudnya bilik. Kita sambung. Label itu sangat penting agar mereka mudah mencari buku untuk dibaca. Perenggan kedua. Rak kamus dilabelkan dengan warna biru. Pelbagai kamus disusun di rak itu. Kemudian rak apa ni kita kena sambung. Nanti kita akan bincangkan untuk membina ayat dari setiap rak dan kata adjektif warna. Setiap rak ni mempunyai kata adjektif warnanya. Kita sambung baca di bawah. Kini kamar ilmu itu lebih kemas. Yahya dan abangnya gembira. Mereka sering membaca buku di kamar ilmu itu. Baik, kita telah pun membaca teks tersebut. Mari kita bina ayat dari setiap kata adjektif warna dan rak buku tersebut. Okey, contohnya di sini ialah rak buku kamus berwarna biru. Mari kita bina ayat daripadanya. Okey, baca semua. Rak kamus diwarnakan dengan warna biru. Seterusnya kita tengok rak yang berikutnya. Rak agama. Warna apa? Apakah kata adjektif warna? Warna hijau. Mari kita lengkapkan ayat. Rak agama diwarnakan dengan warna hijau. Seterusnya, bahasa Melayu. Apakah kata adjektif warna bahasa Melayu? Merah jambu. Mari kita lengkapkan ayatnya. Rak apa? Ya, rak bahasa Melayu diwarnakan dengan warna apa ni tadi? Ya, merah jambu. Mari kita pergi rak yang berikutnya. Ya, rak apa ni? Rak matematik. Apakah warnanya? Warna ungu. Mari kita lengkapkan ayat. Rak apa? Ya, rak matematik diwarnakan dengan warna ungu. Seterusnya, yang terakhir, rak apakah ini? Ya, sains. Apakah kata adjektif warna? Warna merah. Mari kita lengkapkan. Rak sains diwarnakan dengan warna merah. Baiklah, mari kita lakukan pula aktiviti dalam buku aktiviti jilid 1 halaman 46 berkaitan kata adjektif warna. Baik, ini ialah kata arahannya ya. Murid-murid perlu membaca dahulu kesemua latihan ini dan lengkapkan jawapan dengan mengisikan warna tongcat pada gambar 1, 2, 3 dan 4.
Ya, setiap gambar ni, gambar satu untuk ayat yang pertama ada warna pada tongcat. Ayat kedua, kita lihat pada gambar yang kedua ada warna pada tongcat. Gambar ketiga, untuk ayat yang ketiga pun ada warna dekat tongcat. Dan ayat keempat, sila lihat dekat gambar yang keempat. Sila lengkapkan jawapan murid-murid, kemudian kita akan semak. Selamat menjawab. Baiklah, murid-murid telah pun mengisi jawapan masing-masing. Sekarang masa untuk menyimak jawapan murid-murid. Sila betulkan sekiranya ada kesilapan. Dan tahniah jika murid dapat menjawab dengan betul. Baiklah, untuk pengayaan, mari kita mengeja beberapa patah perkataan ini. Pertama, eja perkataan membuat, kemudian almari, menyusun, gelongsor. Baiklah murid-murid, kita telah pun sampai di penghujung pelajaran kita pada hari ini. Jaga diri dan jumpa lagi.